last Ika pergi berubat dekat seorang ustaz ni, dia cakap dekat Ika satu benda. Kalau betul nak tahu siapa, minta dengan Tuhan. Tuhan je boleh bagi. So masa tu, masa kita dalam proses rawatan tu, memang Ika betul-betul minta dekat Tuhan, cakap tolonglah tunjukkan siapa. Sebab kita cuma nak hati-hati je dengan orang tu. Cumanya Ika ada janji satu benda, kalaulah aku ditunjukkan siapa yang membuat, aku janji aku tak akan benci orang tu ataupun putuskan silaturahim. Cumanya aku akan lebih berhati-hati. So masa tu memang orang kata nampak betul keadaan yang dia tu tengah memuja something. Dia tengah memuja something. Dan perempuan yang dalam mimpi Ika yang tengah sambut baby tu, okay, dia sebenarnya macam ni, pergi berubat. Masa tu sebenarnya Ika dalam, nak kata kerasukan ke macam mana, tak sure lah. Tapi yang fizikal kita dikontrol benda tu. Cuma yang dalam kita ni dapat bayangan orang ni tengah buat something. And ada satu lembaga ni yang sambut anak Ika tu, dia yang macam, dia macam muka dia masam kan. Sebelum ni tengok muka dia senyum, ni muka dia masam macam, lepas tu dia macam tu. So kita pun tengok arah yang dia tunjuk, nampak orang tu. Bila kita nampak macam, tapi kenapa dia nak buat dekat aku kan? Aku ada benda apa yang aku buat sampai dia tak puas hati? Salah seorang ahli keluarga. Allah. Salah seorang ahli keluarga. Dan masa tu pun, bila kita dah tahu, sebab benda ni ada kena-mengena dengan saudara mara kan. Kita nak cerita dekat mak kita pun macam, aduh, macam mana nak cerita, nanti kata buruk-burukkan keluarga sendiri ke apa ke. Tapi rupanya bila kita cerita, mak kita ni baru cerita macam ni. Oh, ada sebab. Dan rupa-rupanya dia bukan buat dekat Ika, tapi keturunan. Ni dia bukan target seorang, tapi dia target satu family. Bapak dia, aku dah buat bagi mati. Mak dia, aku dah buat bagi sakit. Sekarang ni anak dia pula giliran untuk mati.